Al-khamr, menghalalkan arak. Mereka menghalalkan arak dengan pelbagai gelaran lah. Di Malaysia ni macam mana arak? Dijual secara terbuka ke tertutup? Terbuka. Semua orang boleh beli ke? Semua orang boleh beli. Saya cerita satu dah lah, kita banyak ni. Satu je. Semua saya ambil sikit-sikit je. Ingat mak ayah ni. Kan ni ada rekaman mak ayah. Tolong ingat, tolong bagi perhatian, fokus bahawa arak ni sudah mula diminum oleh anak-anak remaja lah. Anak tu dah minum setahun dah. Mak ayah tak tahu pun. Mak ayah tak tahu pun. Kita jangan rasa-rasa dah zamannya. Saya rasa anak saya baik ustaz. Setakat ni baik. Saya duk tengok memang baik lah kan. Berapa banyak kes yang kita tengok anak-anak dia berzina, yang kedua yang lain punya kes minum arak dan mak ayah tak pernah tahu. Di sebuah sekolah ada masa cikgu-cikgu ni buat spot check. Siapa yang guru kena kerak buat spot check beg budak-budak, tolonglah. Ada sekali tu spot check dapat handphone biasalah, memang salah lah bawa kan. Kemudian cek dalam tu, maka jumpa gambar 3-4 orang pelajar yang sekolah tu juga, tapi di luar habis sekolah lepas minum arak ramai tak gambar lagi. Kan zaman selfie.